Saya gaul pakai tangan ni. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Wina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Tangan saya basah. Ni ada ayam tak sampai seekor ni. Saya nak masak kari Bangla style. Tapi ini style saya lah, cara saya. Saya nak masak kari hari ni. Kari pekat. Okay. Itu je, dengan goreng terung kot. Ni ada terung ni. Ni saya nak potong-potong dulu. Potong kentang. Belah dua. Ni saya nak blender dia je. Bawang merah. Kasar-kasar aja. Tu. Blender. Blender dulu. Ni jelapi juga. Masuk. Kita blender. Oh, air belum letak lagi. Saya tambahkan air. Lupa pula ni apa nama tu? Jintan putih dengan ketumbar. Lupa tak masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya blender kasar-kasar aje. Okey. Kasar-kasar aje. Ni ayam, saya masukkan je terus. Bismillah. Kentang. Ni rempah yang saya dah blender tadi. Kasar-kasar. Masuk asin. Lepas tu bawang merah. Memang saya lebihkan bawang merah sini. Ni ada 3 sekawan. 3 sekawan. Ni ada rempah kari dengan serbuk kunyit. Masuk je semua sekali. Ni ada tomato juga. Masuk. Ada ni. Ada perahan asam jawa. Tambahkan perahan asam jawa. Sikit. Daun kari. Masuk aja semua. Tambahkan minyak secukupnya. Dan gaul-gaul. Ini saya gaul pakai tangan ni. Gaul lagi dulu semua. Garam secukupnya. Pak Haji secukupnya. Tambahkan air. Dan kita masak. Kita tutup. Saya ingat bengek pula. Ni kuali tak cukup besar. Jadi dia longgar. Tak apalah, saya ingat sikit. Allah. Bukan sikit. Dia tak nak. Okeylah, sambil tunggu ayam ni empuk dengan kentang empuk. Sampai dia naik minyak lah. Sampai dia masak. Saya nak potong apa ni? Terung. Saya ada terung. Tak tahu elok ke tak elok ni. Ada 3 biji terung. Saya nak potong-potong. Saya nak masak kicap. Tumis-tumis sajalah. Macam biasa, sayur-sayur ni tumis-tumis saja. So, mula. Cik api pun dah habis. Letak sini tu. Saya nak. Saya rendam air dulu. Sini dulu. Ni ada ikan bilis ni untuk campuran. Ni ada 2 biji telur ni.
Saya campur dalam terung. Tak jadi masak kicap lah, saya tumis saja. Tumis tu. Bismillah. Sambil kita gaul-gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bilis. Bismillah. Ini apa nama tu? Telur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Balik dah. Balik dah. Abang baru balik sekolah petang. Sekolah petang. Sekolah pagi ada kukur ini kan. Ya Allah, legamnya muka. Panas-panas kat sekolah, merah-merah baju semua tu. Apa warna dah tu. Hampir sama dengan warna baju, dah merah menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya letak sos tiram sikit. Kicap sikit. Sikit je. Buat warna-warna sikit je. Garam sikit. Bismillah. Sikit je sebab sos tiram dah masin kan. Dan perisa. Pak Haji jangan lupa sikit je. Buat tambah-tambah rasa. Okey, terung pun dah siap ni. Boleh tutupkan api. Dah lembut. Ni ayam pun dah keluar minyak ni. Ayam pun dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dia punya rempah. Ni ayam kari Bangladesh style. Cara dapur Kak Wina. Okey lah, apa-apa je lah. Okey. Kari ayam dah siap. Ni terung. Memang saya sengaja biar dia lembut. Saya lembutkan dia. Ni saya tambahkan daun bawang ni, hijau-hijau ni daun bawang. Hancur. Terung hancur. Memang sengaja saya hancurkan. Banyaknya monyet bergelantung-gelantung tu. Sambil masak sambil tengok monyet. Oh, tengok banyak monyet lah. Banyaknya monyet. Monyet mencari makan. Selamat makan. Dia kakak tadi dah makan dah. Kakak dah balik rumah nenek. Mari kita makan. Dah jadi makan malam. Selamat malam semua. Mari kita makan. Kuah. Kuah mama dulu. Apa ni kuah mama dulu? Tak apa, ambil. Sikitnya kuah bang. Ustazah kata kalau nak ambil kuah, kena utamakan ibu bapa dulu. Tak apa, ambilkan. Itu family tak besar-besar ni. Tak ingat pula dia nak potong. Habiskan besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala barakatillah. Amin. Makan. Dah. Ayam kari.
aku punya. Ya ke? Dah. Ya. Eh? Dah. Oh, sedap. Makan. Dah. Sedap. Makan. Makan, makan. Ini semua aku punya. Makan, makan, makan. Makan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semua. Selamat malam, selamat makan. Ya, dia tadi makan. Ini nasinya tak luak anak mama kan. Kentang ni pun belum makan, nasi belum makan. Makan dengan nasi, jangan helu. Dia Saya habis. suka kari sebab ada ayam. Yang paling rasa suka. Okay. Makan kepak. Saya cakap pekak. Kari. Dia punya sendawa. Ya Allah. Hai-hai kita sedawa. Boleh sendawa tapi tutup lah. Kan? Tak sopan kan. Tension tak? Ya anak-anak ni kan. Aduh, pening kepala. Nak tangan mama. Nasi tak suka tangan nasi. Yalah, makan dulu. Habiskan tu makan Saya dulu. suka tangan mama. Sebab mama melahirkan nasi. Ya, makan dulu sayang. Habiskan cepat. Dah lewat dah. Lepas tu hijab jadual. Lepas tu main satu permainan. Duduk kejap. Relax jap. Lepas tu tidur. Cuci kaki semua. Cuci kaki, cuci tangan. Cuci muka, tidur. Permainan? Ya. Habis ni saja video kita. Okeylah guys, itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi esok insya-Allah. Esok kita sekolah, kita berdua ni sekolah. Okeylah, itu saja. Dan ni sekolah satu. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, bye-bye. Ma, sekejap. Apa? Nyanyi sekolah satu je, kita sekolah 2 tau. Sekolah pagi, sekolah petang. Bukan main garangnya. Garang lah dia. Ini sekolah pagi je. Sekolah petang, malas. Adik digarang. Adik garang daripada abang. Tengok muka abang. Buat muka. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah tutup.